Baiklah, awak akan jadi yang pertama. Hebat! Mari kita lihat. Oh, ya ampun. Ini lipas. Tunggu. Adakah mereka benar? Mereka langsung tidak bergerak. Itu pelik. Semuanya jelas. Mereka diperbuat daripada coklat. Hurai! Julie, lihat. Saya akan buangnya. Jangan takut. Ini cuma coklat. Dan ia sangat sedap. Oh, alamak. Julie memang takut. Biarkan saja. Saya oke dengan lipas-lipas saya sendiri. Ya. Tolong saya. Adakah saya bermimpi mengenainya atau adakah Nicole sedang makan lipas? Ayo, giliran awak. Ayo, Julie, datang sini dan buka. Selamat tinggal. Kenapa dia? Baiklah, mari kita lakukan ini. Tidak mungkin! Selamatkan saya dari raksasa ini! Tidak! Ops! Roda rambut! Anda perlu memakannya! Oh, ianya sangat menakutkan! Menggigit. Betul. Ya. Adakah kamu dengar itu? Mari makan! Lubang besar! Lubang besar! Ada lipas di rumah awak! Beritahu saya awak bergurau! Bergerak ke hadapan. Dan itu sahaja. Itu dia. Tanda dan benda! Sabar. Oh, tidak. Adakah ia lebih baik? Adakah Anda nampak mereka? Oh, tidak. Ia di sini. Ia di atas meja. Boleh saya mula? Ya. Wah, saya dapat kamera. Hebatnya. Julie, boleh saya ambil gambar awak? Wah, itu hebat. Dan ini gambar Anda. Christine, ayah. Terima kasih. Itu kelakar. Apa? Hei, biar saya lihat. Oh, itu sedih. Saya tak suka. Idea yang bagus. Nicole, kita boleh ambil gambar bersama. Itu sahaja. Snare! Sementara dia tidak melihat, saya akan memakai topeng dan menakutkannya. Mari kita lihat. Tumpah. Itu kelakar. Kamu gila ke? Buka penutup kamu. Wah, saya ada kamera juga. Baiklah, bau sangat manis. Okey, jelas. Ya, ia coklat. Terima kasih. Saya ambil gambar pinggan itu dan ia bertukar menjadi coklat. Hebat! Sedap. Saya sangat suka. Kamu sangat bertuah. Belanja saya. Tolong. Apa? Tidak mungkin. Saya akan makan dalam beberapa saat. Tengoklah. Anda. Tetapi masih ada penawarnya. Hei, berikan. Saya kata berikan balik. Wah! Naiklah. Meja kita sekarang diperbuat daripada coklat. Ia sungguh menakjubkan. Ya. Hebat dan sedap. Boleh saya dulu? Hei, ya ampun. Ini lampu ajaib. Saya tertanya-tanya apa yang berlaku jika saya gosok. Oh, hebat. Di mana semua orang? Apa? Ada seorang pelajar di dalam. Hebat! Betapa sedapnya hidangan ini. Sedapnya. Nicole, boleh kongsi dengan saya tolong? Tidak, awak ada sendiri. Baik,
Okey. Apple, betapa cantiknya ini. Baiklah, mari kita buka. Apa yang sedang berlaku? Wah, Wanita, aku adalah jin yang maha kuasa. Buat 3 permintaan. halo. Buat 3 permintaan. Oh, ya. Saya mahu kambing coklat seperti milik Nicole. Apa? Ia akan selesai. Hei, kemana kamu pergi? Di mana lampu itu? Tak ada gula-gula. Oh, betul tu. Oh, itu sangat sedih. Wah, oh lihatlah itu. Ia hujan manisan sekarang. Itu sangat hebat. Saya akan menikmatinya sekarang. Oh, sayangnya gula-gula saya sudah habis. Tidak, tunggu. Jangan pikirkan pun. Mungkin lampu aku boleh dimakan juga. Tunggu. Sekarang saya 100% puas. Ya memang sedap. Ya, tu. Oh, saya pun berpuas hati. Baiklah. Sudah pasti. Oh, saya... Berhenti. Jumpa lagi. Apa? Adakah itu Pepper? Ikon. Ia yang pertama. It's back, yo. Baiklah, batu. Gunting kertas. Kamu bercium. Saya tak mau makan langsung. Mari kita buat ini. Mari kita lakukan. Oh, ini coklat. Apa? Lihat. Ada coklat di dalam. Oh, itu hebat. Sedapnya. Sekarang giliran awak. Milik saya. Saya juga sangat suka coklat. Oh, tunggu sebentar. Saya rasa itu bukan coklat. Ibu, jalan. Kamu jangan musnahkan mereka. Saya tak mau mereka. Saya tak mau mereka. Tinggalkan diri kamu di pintu pagar. Tidak. Kita perlu pergi ke rumah Agam sekarang juga. Ini jambatannya. Suka mereka. Di sini sejuk. Oh, itu sudah cukup. Terima kasih, Nicole. Tiada masalah. Buka ya. Ya. Betapa comelnya anjing kecil ini. Saya. Ayam-ayam manis. Julie, tolong ambil gambar kami. Adakah Anda mahu melihatnya? Dia rupanya sangat hebat. Mari kita lihat. Oh, saya ada anjing kecil juga. Hai kawan, awak suka bot ini? Apa? Awak akan menyukainya. Pelik, dia tak lapar. Nak main? Tangkap ini. Pergi. Saya sedang menyiapkan. Bagaimana kamu suka mainan ini? Ayo. Siapa itu? Oh, Tunggu, dia tidak berfungsi. Oh, Tuhan. Wah, kenapa baunya manis? Buat masa ini, Kak. Ya jelas, ini saya. Kehabisan coklat. Bagaimana saya tidak dapat meneka dengan segera? Dia serap sekali. Saya takut pada apa? Terima kasih. Alamak, maafkan saya. Saya cinta Nicole. Oh tidak, ada najis di atas pinggan saya. Dan lalat-lalat menjengkelkan itu, mereka ada di mana-mana.
Cepat datang ke sini. Kami ada kecemasan. Hai, cik. Semuanya low. Sedia. Apa yang perlu saya keluarkan? Faham. Sekejap. Saya akan dapatkan beg istimewa untuk Najis. Ia tidak akan mengganggu anda lagi. Selamat tinggal. Baik. Terima kasih. Ya. Oh, tidak. Selamat tinggal. Cool, giliran awak. Baiklah. Oh tidak, apa yang saya buat? Aduh, kita perlu periksa. Alamak. Tunggu sebentar. Ini bukan betul. Ini coklat. Ini sangat hebat. Saya beritahu dia. Apa yang kamu buat? Tak boleh tengok kamu makan ini. Baiklah, tak apalah. Yang penting coklat ini sangat sedap. Yum, saya pergi dulu. Selamat tinggal. Hebat! Mari kita pilih apa yang akan kamu masak dulu. Oh, mari kita lihat apa yang ada di dalam. Hebat. Buatkan saya kek. Kamu semua boleh uruskan. Saya perlukan berti jagung, tetapi apa yang kamu fikirkan, Santa? Saya pun tak tahu. Saya perlu fikirkan. Oh, saya dah fikirkan. Apa berbatu apa sir? Oh, ini dari Madris. Ini apa yang kamu bawa untuk kek? Wah, ini krim yang paling sedap. Terima kasih. Dan juga kek span. Dan juga coklat putih. Ya tuan, itu sahaja yang saya perlukan. Terima kasih kepada pembantu setia saya. Jumpa anda di Kutub Utara. Ho, ho, ho. Apa? Lain kali period modis pergi sa pari-pari. Baiklah saja sinterukim saya campur sa popcorn dan marshmallow puff dalam mangkuk. Campuran yang homogen harus diperoleh. Mari kita pasang kek picit krim ke atas kek span, kemudian letakkan lapisan kek span yang lain, dan ini perlu diulang beberapa kali. Hebat. Sekarang kita terus sudah dengan krim. Wah, ini menjadi pokok Christmas hijau, tapi anda boleh berubah badan. Picit kedai bunga hijau yang cantik dari krim ke seluruh kek sempurna. Sekarang kita ceridai hampir saus beri pokok Christmas. Mari tambah taburan merah dan hijau. Wah, ia juga dan hebat. Ia ceridai seri pokok Christmas yang dihias. Sekarang kita membuat bintang daripada coklat putih di bahagian atas pokok Christmas kita. Ho, 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 ho. Miley, kemana kamu suka kek saya? Itu hebat, Santa. Kamu melakukan kerja yang baik dan saya memutuskan untuk membuat kek manusia salji. Lihat, saya sudah memasangnya dan saya akan menambah beberapa kepingan kelapa sekarang seolah-olah ia adalah salji. Akan ada lobak sebagai hidung. Baiklah, sekarang mari ambil coklat Santa. Ho, 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 ho. Wah, ya kelihatan betul-betul seperti saya. Saya perlu mengeluarkan semua pembungkusan dan merasai coklat itu. Saya suka. Ia sangat lazat. Apa? Tidak, tidak, tidak. Saya tidak mahu berada di tempat coklat ini. Santa, apa yang awak cakap? Awak takut ia cuma M&M's di dalam. Ia akan membantu saya menambah semua butiran yang diperlukan. Lihat sendiri betapa hebatnya hasilnya. Sekarang mari ambil Oreo kecil. Mereka akan menjadi mata orang salji saya. Sedia. Ia sangat cantik, Miley. Kamu telah melakukan kerja yang baik. Chef, apa yang kamu hasilkan? Saya menghancur tebah hiasan. Kek itu sendiri berwarna merah. Kami membuat reban daripada gula-gula kenyal dan gula-gula tebu manis untuk hiasan. Dan siap. Selamat menjamu selera Jess. Wah, semua kek nampak hebat. Di mana saya patut mula? Oh, betul. Orang salji itu sangat menarik. Sangat sedap. Ya, saya suka. Hidung ini diperbuat daripada apa? Oh, adakah ini lobak merah sebenar? Saya benci sayur-sayuran. Saya takkan makan lagi. Sekarang mari cuba hadiah manis ini. Wah, hebat. Ada kek coklat di dalamnya. Sangat sedap.
Saya suka hadiah ini. Dan apa ini? Oh, ini adalah pokok Krismas yang lengkap. Betapa hebatnya. Saya buat mencobanya. Sangat sedap. Pokok Krismas itu sangat lazat. Saya telah memilih pemenangnya dan ia adalah Santa. Oh, ho, ho. Terima kasih, Jess. Kamu sentiasa dalam senarai gadis baik. Tahniah kepada saya. Oh, apa yang boleh kamu masak kali ini? Baiklah, saya sudah memilihnya. Apa yang ada dalam postcard ini? Oh, koko. Oh, saya perlukan sekarang. Oh, Koko, saya punya idea. Ni hanya perlukan 2 bahan. Campur ke susu coklat dalam periuk. Kita perlu memanaskannya dan kacau. Isteri saya sering membuatkan minuman ini untuk saya selepas malam yang sukar di tempat kerja. Tuangkan ke dalam gelas. Lihat betapa cantiknya. Kita perlu tambah sedikit ais. Saya akan buat beberapa keping salji. Itu sahaja. Sekarang kita letakkan dalam gelas. Oh, ia sangat sejuk seperti yang saya suka. Oh, Miley, apa yang kamu hasilkan? Terima kasih untuk marshmallow dan batang poki. Saya sudah tahu apa yang boleh saya buat daripadanya. Orang salji, lihat betapa comelnya. Oto saya sudah siap ya. Saja komposi coklat tuangkan tenis ayuksan Maltesers and kokosip. Dessert karlis the gambors on it. There's lay. Bring me beef star. Awi cream menjadi koktail coklat mengsearch lazat, beras stringa bekervosho, hias di smash krim putar, and lebih banyak lagi tentunya. Tabur kado kue taburan manis tahun baru. Sedia. Oh, sangat cantik. Hei, kemana perginya susu saya? Saya akan memerlukannya. Saya ada sebalang Nutella di sini yang tinggal sedikit sahaja. Tuangkan susu coklat ke dalam balang hingga penuh. Dan lihat, saya ada idea lucu. Saya letakkan KitKat pada gerudi. Hebat kan? Sempurna. Oh, wah, begitu sedap. Saya suka KitKat. Koktail saya sudah siap. Cepatlah beritahu saya siapa yang menang. Wah, itulah yang saya perlukan. Mari kita coba. I thought bila dengan jamin itu adalah koko dalam balang dengan Nutella. Luar biasa tetapi rasanya biasa. Baiklah, mari kita cuba sesuatu yang lain. Oh, ia adalah orang salji lagi yang dibuat daripada marshmallow dan koko. Bagus. Biar saya cuba. Lelaki salji marshmallow ini sedap. Oh, tetapi koko ini sangat sejuk. Tidak, saya tidak suka itu. Oh, dan apakah ini? Ia sangat cantik. Biar saya cuba. Sedap. Saya telah memutuskan chef menang. Oh ya, saya tidak ragu bahawa saya akan menang. Terima kasih, Jess. Anda telah melakukan kerja yang hebat. Postcard terakhir yang tinggal. Apa yang akan kamu masak sekarang? Betul-betul menarik. Oh, ya, saya mahu itu. Saya mahu kek cawan. Mula segera. Ini hidangan istimewa saya. Dari kita rebat bersausan site relevant pop rocks wanita indirect sa dalam peria abzos bercaramel menjadi cair and a water kisar kinabatingnya. Sekarang mari kita kembungkan belon. Itu sudah cukup. Celupkan dalam karamel. Budaya borgat harus diuturin caramel cek tugan na Santa. Sudah baik sudah membantu gue, sudah tentu. Tidak masalah. I say di bayar suresan, ya dari case to Santa. It was surgery belon suman dari sphere caramel. It was ambil kek cawan coklat, picit sedikit krim di atasnya, dan letakkan pokok Christmas manis, and trim dengan bola caramel. Tabuka ripso manik-manik, dan tier banjay di bol tahan beriang soibor. Itu grizzly archer cantik daw what is sedap. Oh, kemana ke cawan ini pergi? Saya perlukan satu. Saya harap Anda tidak kisah, Chef. Saya telah mencipta hiasan yang cantik.
Sekarang harusku tips adalah magic seluruh dunia pada Christmas. Tahu, tiupan saya buatlah Rudolph. Cuma jangan beritahu yang lain. Wah, ia kelihatan hebat, Santa. Boleh buat ais krim dalam kon waffle ini, tolong? Wah, saya tak pernah lihat benda seperti ini. Ternyata ia adalah ais krim. Oh, terima kasih. Ia sangat lazat. Kami letakkannya di atas kek cawan. Kami buat telinga, hidung, mata. Betapa indahnya. Jess, cubalah. Ayo. Hooray, kek cawan. Semuanya berbeza. Saya mahu mulakan dengan yang ini. Ia kelihatan seperti balon Christmas. Oh, tidak. Oh, lidah saya beku dalam karamel. Saya tidak mau mencubanya. Baiklah, bagaimana dengan yang ini? Oh, ia kelihatan seperti rusa. Tiada yang luar biasa. Tetapi agak sedap. Saya suka gabungan ini. Dan apa ini? Oh, betapa comelnya kek cawan ini. Dan gabungan ais krim dan kek cawan yang hebat. Sangat bagus. Sesiapa yang menciptanya pasti menang. Ia sangat lazat. Hooray, kemenangan milik saya. Dia suka idea saya. Tunggu, adakah ini Doritos? Untuk kek macam itu, tapi Kinder Surprise hitam ini kelihatan menarik. Saya akan mula dengan itu. Miley, Bagaimana kembali. dengan saya punya? Dan saya ada kek makaron dan Kinder Surprise merah jambu besar. Saya juga mahu mula dengan Kinder. Adakah ia akan membuka bungkusan itu? Ia sangat Apa? merah jambu dan... Wah, sekarang saya mau pecahkan telur. Dan cari tahu apa di dalamnya. Luar biasa. Betapa cantiknya kotak ini. Marbeans, Ini gaun yang sangat hebat. Hebat. Saya sangat gembira. Barbie, bagaimana kalau saya juga ada Barbie? Saya mahu tahu secepat mungkin. Pecahkannya. Oh, saya juga dapat Barbie. Wah, dia sangat cantik. Dia memakai gaun hitam. Saya juga suka itu untuk diri saya. Dan saya akan letakkan anak patung saya di atas kek. Hey, Miley. Tidak mungkin. Ini adalah anak patung saya yang akan berada di atas. Jangan harap Barbie hitam Anda akan berada di atas kek ini. Ambil ia pergi. Tidak boleh. Lihat itu. Mereka bergabung. Haha, ia hebat. Sekarang kita pasti boleh letakkan anak patung ini di atas kek. Baiklah, sekarang saya perlu berjangkit dengan sesuatu yang lain. Mungkin coklat gelap? Atau Doritos. Oh, saya ada idea. Saya akan ambil bag pastry. Saya akan masukkan semua kepingan coklat Kinder ke dalamnya. Hebat. Sekarang saya akan cuba Doritos yang sangat pedas. Ya, ini bukan gurauan. Tapi ia pasti akan mencairkan coklat saya. Yahoo! Ia berjaya. Lihat. Ayah yang baik. Saya mau cairkan coklat begini selamanya. Apa dia, Miley? Boleh buatkan untuk saya juga? Sila? Baik. Mari kita cuba chip lain, ayah. Saya perlu bersiap. Seberapa susah? Saya tak boleh simpan sendiri. Wah, saya pun takut berjaya. Terima kasih, Tina. Anda hebat. Sekarang saya boleh hias kek dengan krim coklat yang menarik. Ia akan jadi hebat. Kek kita akan jadi yang paling cool dan paling sedap. Betul itu. Dan saya sudah cat baju anak patung kita. Oh, lihat itu. Begitu bagus. Sekarang saya akan menghiasnya dengan makaron. Begitulah. Hebat. Dan saya perlu menghias. Sure buat dengan Doritos pedas? Baiklah, serupa mereka bagus tetapi rasanya teruk. Bagaimana pula dengan yang ini, Miley? Saya rasa ia menarik. Wow, kami ada gula-gula baru. Wow, Oreo, Coke dan sirap dari M&M's ada di sini. Dan saya ada semua benda berwarna merah jambu. Ada banyak perkara menarik di sini. Saya nak cuba semua secepat mungkin. Lihat marshmallow merah jambu ini. Betapa indah hati-hati ini. Super. Saya akan letak mereka di atas kek. Cantik. Wow! Dan saya akan mulakan dengan Oreo. Ia nampak sangat sedap. Mari cuba satu. Sangat sedap. Saya juga ada M&M's hitam. Saya ada idea bagus. Saya akan ambil gula-gula hitam dan letak di tengah Oreo dan kemudian lekat pada kek. Ia akan jadi mata lucu. Kan? Saya suka. Saya mahu seluruh kek dipenuhi mata Oreo.
Macam itu, Miley. Apa yang kamu akan buat? Saya sudah ada idea. Saya mahu menghias kek saya. Dengan poket. Rasanya sangat sedap. Seperti strawberry dan pasti akan menjadi lazat. Sekarang, mari lekatkan ia pada pintu pagar. Oh, hebat saya dapat peminat yang boleh dimakan. Dan sekarang mari tambah pita marmalade pada peminat manis. Itu mereka juga sangat sedap. Bagus, tinggal marmalade sahaja. Saya akan makan Tina giliran awak. Bagus. Saya ada caramel pop rocks yang meletup. Hebat. Sides voice the word niya this sort of guy. Cantik. Dan sekarang, saya akan cuba sedikit. Oh, Saya makan gula-gula karamel. Saya tak boleh tahan lagi. Wah, adakah itu bunga api? Cantik. Tina, awak tak perlu menahan diri. Ia sangat cantik. Ia seronok. Tetapi tiba masanya untuk menghias kek. Saya ada beberapa lollipop di sini. Dalam bentuk bunga. Lihat taman kecil saya. Bukankah ia Hebat, cantik? Tina, bagaimana dengan awak? Dan saya masih ada sirap coklat. Saya mahu mencubanya dulu. Betapa lazatnya. Oh, maaf. Saya terleka sedikit. Sekarang saya akan isi acuan ini dan dapatkan patung. Ini akan jadi sangat keren. Sekarang saya akan bekukan semuanya. Oh, lihat itu. Itu keren. Semburan perayaan yang cepat membeku ini memasak dengan sangat baik. Dan inilah harga angkaraannya. Lihatlah mereka. Bukankah mereka comel? Saya dapat haiwan coklat yang begitu comel. Hanya tinggal untuk meletakkannya di atas kek. Dan semuanya selesai. Millie, kek kita telah menjadi 100 kali lebih cantik dan menyelerakan. Bukankah itu hebat? betul. Kek ini semakin hari semakin hebat. Saya tidak sabar untuk memulakan lapisan auto. Wah, ini barang baharu yang hebat. Saya ada Skittles merah jambu dan berti jagung merah jambu serta coklat merah jambu. Bagaimana dengan kamu? Saya dia ada bank gel marmalade hadim and Maltesers hadim. Hebat. Saya mau coba marmalade ini. Sedapnya. Saya tahu apa yang perlu dibuat. Saya perlukan gunting dan saya akan potong marmalade ini kepada beberapa bahagian. Ya, kita saya mengenai tiba atas kek saya. Saya rasa itu sudah cukup. Dan sekarang ya kita akan menghias kek. Saya nak letak muncung kucing. Bedford indah dia rendadik tarang tegulas gula Malteser. Saya patut fikirkan tentangnya. Oh, betul tu. Saya boleh buat lebih banyak teaser tentang kes ini dengan baju saya. Tiada siapa pernah melakukannya sebelum ini. Kami sedang melepaskan. Yai. Ia berjalan dengan agak baik. Wah, lihat itu. Saya berjaya. Lihat, ada kek. Smiley, sekarang giliran awak. Betul. Hebat. Saya ada Skittles. Saya nak letakkan kepala unicorn. Wah, comelnya. Cantik. Dan sekarang saya akan letakkan popcorn di sekeliling. Sangat sedap. Dan ia akan jadi sangat cantik di atas kek. Wah, Tina. Lihat itu. Ia sangat cantik. Bahagian hitam saya sangat hebat. Tetapi milikmu, Miley, hebat. Dan patung kita nampak menakjubkan dari atas. Oh, lihat itu, Miley. Kita memang hebat. Kami bersih Boreas cake you're old. Sekarang kita perlu mencubanya. Tina, kita perlu simpan semua anak patung. Terima kasih, Tina, kerana membenarkan saya melakukan ini. Saya akan tendang babi ini. Dan sekarang mari kita cuba sepotong kek. Wah, nampak begitu sedap. Sedapnya. Kek berwarna merah jambu ini hebat. Saya tak tahu forever, Hendy. Kenapa kita makan dengan begitu menyelerakan? Kenapa saya belum cuba lagi? Wah, saya ada kek darah. Ia sangat keren. Ia sangat lazat. Saya sangat teruja. Sekarang masanya untuk lapisan kedua. Ia kelihatan begitu menyelerakan pada yang pertama. Dan sangat lazat. Banyak lagi hiasan yang begitu bagus. Saya tak boleh berhenti. Tina, cuba secepatnya. Sudah ada chef. Ia betapa lazatnya. Saya ada lebih banyak Oreo di sini. Ia sangat berperisa coklat. Dan juga nachos pasti ada. Mari kita cuba. Okey, masih pedas, Miley. Saya sedang mendidih.
Tidak, kek tersebut mesti tidak rosak. Saya berjaya melakukannya. Terima kasih, Miley. Anda telah menyelamatkan kek kami. Dan awak ada kek yang sangat lazat. Love scent terakhir. Mari. Ia kelihatan lazat. Saya hargai lollipop ini. Oh, sangat sedap. Dan sekarang kek itu sendiri. Oh, ya, sangat sedap. Saya mau juga. Saya ada haiwan coklat di sini. Mari cuba. Bagusnya. Saya suka. Dan sekarang mari cuba kek itu sendiri. Saya ada kek darah yang sangat sedap juga. Hebat. Mesti bawa gadis-gadis suka kek mereka. Lihat bagaimana mereka menikmati makan kek yang begitu besar. Tidak boleh dipercayai. Mereka pasti tidak akan dapat makan manisan untuk masa yang lama selepas cabaran ini. Mungkin kamu tidak akan habiskan sehingga akhir. Oh, tidak. Sudah terlambat. Mereka telah makan semuanya. Oh, justru kamu mempunyai perut yang besar. Kamu sangat kelakar, gadis. Adakah kita? Kami... Apa? Grit? Lepaskan kami. Bolehkah sesiapa dengar saya? Kami terkunci di pentas. Apa? Kau sendiri berwarga. Ni kundinya. Tenang, apa itu? Tidak. Saya tak tahu. Mari tarik mereka. Rabu. Anda akan jadi pengacau, Angsa. Kau seorang pengecut. Baiklah. Wah, Skittles. Saya benci Skittles. Ia selalu trying ibu buat mata saya berkelip. Dan ibu yang terjadi dengan kamu. Ini syurga saya. Saya sedia duduk dalam sangkar ini selama-lamanya. Selamat tinggal. Kumpulkan semua barang kau. Kita perlu pergi. Tarik tali. Baiklah, adakah coklat kegemaran saya di situ? Terima kasih. Yuk, ia menjijikan. Ada banyak sangat. Siapa mereka selamatkan saya? Saya cintakan awak. Orang kamu itu jangan panik. You hanya cacing dari bawah body papa. Research di rambut kamu. Emang ini adalah kuncinya hebat. Kita boleh buka salah satu kunci. Jom pergi. Already Mary kira cuma orang firmi ya. Ni kita toilet saya pakai kunci yang berbeda. Oh, apa itu? Adakah itu tandas? Kenapa kita perlukan ia? Silakan makan ini. Saya benar-benar akan ada kunci di dalam sana. Saya mau! Oh, betul-betul menjijikkan. Saya akan rasa nak muntah Rabu. Adakah Anda berhutang dengan saya? Itu bau sedap. Macam coklat. Itu Nutella. Sedapnya. Highlight Hurricane sa Enid is tangsin o Lean Saver GG kan. Mari kita lihat apa di bawah. Dan inilah kuncinya. Init mari. Mari buka log baru secepat mungkin. Yuri, tidak, terima kasih. Baiklah, saya akan melakukannya untuk kita. Itu juga dengan Anda. Baiklah, saya tahu saya hebat. Lagi, wah, saya takut. Saya akan lihat. Saya mendapat penglihatan dari masa depan. Saya letakkan tangan saya di situ dan lipas. Mimpi ngeri. Mereka ada di mana-mana. Kemudian saya akan lakukan Dan sesuatu yang semuanya Anda hebat. suka. Saya mahu melihat lebih dekat. Oh, Tania J. Mari kita lakukan. Wihau! Bangor, you harus kuraki kunci itu. Siwira kiwal kordi wunda siyo. Oh, Cockroach! Saya amat takut kepada mereka. Iu! Oh, pekerja malam! Hurai! Ini Chi. Landry, kemana kamu pergi? Saya akan buka satu lagi kunci untuk kita. Ia akan berjaya. Hurai! Betapa terang. Saya buta. Mati. Lanza, kasihan. Duduk. Awak okey?
Ya, apa dia? Saya tidak tahu. Ia kelihatan seperti bilik kimia. Lihat apa yang saya jumpa. Ini adalah arahan. Kita perlu buat komponen tertentu dan kita akan dapat kunci. Baiklah, kita perlu ambil kelalai merah jambu dan yang ini. Baiklah, campurkan semuanya. Selamat tinggal. Oh, itu sangat busuk. Wah, nampak hebat. Saya akan cuba Lindsay's not looking. Mari kita periksa rasa. Ya. Siapa dia? Saya. Oh, ada beberapa. Apa yang salah dengan saya? Oh, tidak. Kenapa saya jadi besar gila? Oh tidak, Enid. Apa yang kamu lakukan? Apa? Tolong saya. Saya Hulk. Apa yang patut saya lakukan? Betul. Nah, Emmett. Rabu! Apa yang terjadi pada saya? Minuman saya cair. Anda selamatkan saya. Terima kasih. Saya minta maaf. Jangan sentuh itu. Saya akan lakukan segalanya sendiri. Anda hanya boleh menunggu. Sesuatu sedang berlaku. Tidak. Saya rasa kita sedang membuat kemajuan. Apa? War terlalu dua. Wah, Ia adalah kod. Mari buka kunci. ini adalah kunci terusnya. Cuba masukkannya dan bagus. Dan saya benci berpeluh. Wah, nampak macam sekotak minuman. Dan ada jos. Mari minum. Siapa nak mula? Hah? Awak? Baiklah. Hadi bari kita yang orang yang sure layer. Kusra aneh. Ifral. Surfray. And gila dan you off. Saya harap ia sedap. Wah, memang sedap. Bobola jus kegemaran saya. Hebat. Minum semuanya. Sangat sedap sekali. Di mana kunci itu? Maaf, Winston. Tidak ada. Ia ada dalam koktel Anda. Oh, het vibrista. Oh, layer fruiting. Kandar iya. Ada api. Oh, Rabu. Biar saya sejukkan awak. Itu kuat. Tetapi, saya telah jumpa Ray, kunci itu. ini tidak sia-sia. Mari kita buka kunci itu. Aduh. Enzo. Kurze. Ya, Ipuri. Wah, belon. Saya suka belon. Dan ada banyak sekali. Why pasti nomor sekadar belon? Ini seperti picture-nya. Mari kita cari tahu. Lihat topi keledar dengan duri itu. Ya, jom pergi. Oh, tidak. Punya saya nampak lebih bagus. And kau kotor, sirt babi, discrezer, siya mo sabi ng ini. Oh, sa isuso. And sa basa kuyop. Anda. Awak basah dan kotor macam babi. Sekarang saya akan hancurkan babi ini. Bergerak makan. Ini tepung. Baiklah, saya selesai. Rabu, giliran awak. Baiklah, saya mau meletupkan yang ini. Mari melompat. Bulu berwarna-warni. Ia menjijikkan. Saya gembira awak mendengar. Saya suka. Awak seperti ayam. Angie sebelah Swen balance seterusnya. Oh, kamu menakutkan. Baiklah. Ini bukan kuncinya. And we're showing it to where you see a little beri may see ada kiran tiga. Apa itu? Cek konfeti. Begitu cerah dan cantik. Ambil alih. Saya jumpa kod. Oh, hebat. Rabu, jom kita buka log baru.
Akhirnya bersiap kalau ikut. Hebat. Cinderella? Apa yang nanti kita di sana? Pintu. Begitu banyak daripadanya. Saya bahkan tertanya-tanya apa yang di belakang. Lindsay. Tak ada apa-apa. Ada sesiapa? Seram. Sangat lucu. Cuba buka pintu ini. Mari kita lakukan. Baiklah. Mari kita lakukan ini. Ayo. Wow, hebatnya. Ini sangat hebat. Tetapi saya suka. Menjijikkan. I bet we serious. Dan sebuah. Nikmatilah Twilight. Oh, giliran awak. Baiklah. Cat merah. Serius? Saya rasa sangat... Sakit. Anda sangat lemah. Oh, ini kunci. Kunci terakhir. Saya akhirnya keluar dari sini. Saya sangat gembira. Lansby, mari kita buka. Ayo. Ya, it's your way. Kita akhirnya bisa. Mari kita keluar dari sini. Menjadi sangat menyeronokkan. Kawan-kawan saya juga akan membuat bilik dengan haiwan peliharaan mereka. Tapi mari kita lihat apa yang telah kami rancang, Kiki dan saya. Adakah kamu benar-benar tertidur? Chloe, bangun! Ayo, kita perlu ubah suai bilik ini. Oh, bangun! Chloe tidur seperti beruang, bukan manusia. Baiklah, saya tidak akan mengejutkannya. Saya akan menyelimutkan Chloe dan lakukan semuanya sendiri. Kita perlu... Apa? Oh, itu dia. Ia sudah ada dalam bilik. Saya perlu mengecatnya dengan merah jambu kegemaran saya. Nampak hebat. Wah, ia menakjubkan. Tetapi pasti ada sesuatu yang kurang. Baiklah, bagaimana dengan coraknya? Saya akan buat sebuah... Papa dibumbung. Itu lebih baik. Sekarang menggunakan stensil, kita akan keringkan tulang. Ia mudah. Mari sembur cat dan selesai. Saya perlu tambah rak. Saya boleh letakkan semua barang-barang saya di situ. Lihat itu. Gambar saya dengan Chloe. Saya sudah berpakaian. Lihat semua barang saya. Saya sudah tidur banyak. Wah, Kiki. Awak buat semua ini? Hebatnya di sini. Menakjubkan. Saya betul-betul suka bilik kita. Saya gembira dia suka. Penggambaran. Saya sangat gembira. Terima kasih. Kom, tenanglah. Kenapa awak berkelakuan begitu terus? Baiklah. Mau mandi terlebih dahulu. Awak mau saya tunggu di sini? Miau. Saya tidak mau Macam tekak ini, itu. ia teruk. Oh, tidak. Kenapa awak buat semua ini? Semuanya rosak di sini. Tak ada satu tempat tinggal pun yang tinggal. Macam mana boleh, Tom? Oh. Adakah ini untuk saya? Plaster-plaster ini? Terima kasih. Mari tutup calar-calar ini dan teruskan dengan pengubah suaian. Di mana saya patut mula? Untuk bermula, kita perlu bersihkan dulu. Wah, dan masukkan barang-barang baru. Menutup kerusi yang terkoyak, itu lebih baik. Kita sebenarnya boleh tidur di sana kadang-kadang dan gantung beberapa langkah yang menarik. Kamu boleh bermain di sini. Oh, betapa sejuknya mangkuk ini. Kita akan gantung beberapa lukisan untuk menutup calar pada dinding. Wah, lihat ikan ini dan beberapa bunga. Makanan untuk kucing saya. Nah, ambil ini kawan. Saya sangat suka. Sedapnya. Baguslah awak suka. Hampir terlupa. Kita perlukan benda-benda menarik di sini. Lihat itu. Saya takkan pun comotkan tangan saya. Tom, apa yang kamu buat? Ini kawan baru kita. Bukan makan tengah hari kamu. Jangan berani-berani sentuh Goldie.
Tom, jadi kucing yang baik. Kita tak makan kawan. Duduk sini dan fikir tentang tingkah laku kamu. Sekarang kamu boleh berehat. Baiklah, kita boleh bermain sekarang. Just tahu apa yang saya suka. Saya akan habiskan semuanya dan tunjukkan kepada awak. Bobby, tunggu sekejap. Permainan. Hei, Bobby. Hei, awak dengar saya? Hamster saya langsung tidak berminat dengan apa-apa. Bobby, lihat itu. Saya tidak akan benarkan. Mungkin. Tunggu. Saya akan bina sesuatu yang sangat Saya cool. Kami akan membina sebuah maze untuk Anda. Anda akan melaluinya. Ia akan mencari jalan keluar. Anda pasti akan menyukainya. Ayo. Masuk. Oh. Itu memang hebat. Adakah kita benar-benar akan menyukainya? Kamu berusaha keras untuk saya. Baiklah, kemana kita pergi seterusnya? Aku akan sesat. Oh, tidak. Ayo, Bobby. Kamu boleh lakukannya. Oh, kosong di sini. Mari kita hias sedikit dinding. Mula. Jadi... Bagus! Ini adalah rumah untuk hamster. Dan banyak lagi butiran keren supaya hamster saya tidak bosan. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Hebat! Bobby, adakah kamu telah menemui jalan keluar? Comelnya kamu. Dan ini poster yang keren. Saya mahu lebih banyak poster Anda dengan jaket debu. Ia keren. Adakah Anda suka? Kamu adalah hamster paling bijak di dunia. Saya minta maaf. Siapa awak? Roxy sangat hebat. Dia membuatkan saya rumah yang menakjubkan dengan paip ini. Ia sangat penting. Saya sangat seronok di sini sekarang. Saya bersedia berada di sini sepanjang hari. Dia juga memerlukan sedikit cahaya untuk menjadikannya kurang gelap. Ia sangat comel. Saya mahu bermain belon. Hebat! Siapa yang boleh ada belon sekarang? Saya benar-benar suka apa yang saya telah lakukan. Baik, kamu tidak akan pernah bosan di sini, Bobby. Pada belon telinga. Terima kasih. Cherry, kemana kamu merangkak? Oh, betapa budaknya yang baik kamu. Ya, betul. Saya dapat idea. Saya akan buatkan kotak pasir untuk kamu. Kamu suka berlari di atas pasir, kan? Kita tuangkan sedikit pasir pantai. Menakjubkan. Oh, tingginya kamu mendaki. Sekarang beberapa batu kecil untuk melindungi kawasan dengan pasir. Beberapa tumbuhan hijau tiruan. Dan beberapa kaktus. Nampak sejuk. Jerry, ia kelihatan seperti rumah kamu. Apa yang patut saya buat? Saya akan memasang buaian untuk Anda. Jika Anda suka merangkak di dinding begitu banyak, biar saya menghiasnya dengan cetakan bunga yang menarik dan tumbuhan. Zon hijau kita hampir siap. Ia benar-benar hutan. Saya menghias semuanya. Kamu boleh berayun di buaian, Cherry. Betty sangat penyayang. Dan kamu memang perlukan kolam. Saya juga menghiasnya agar kelihatan seperti alam semula jadi. Supaya dia rasa seperti di rumah. Cherry, kamu pasti suka. Kamu boleh berenang. Ia memang keren. Saya nampak kamu suka. Saya pun suka rumah yang selesa ini. Bagaimana keadaan di sana? Oh, ya, anda boleh naik. Tetapi kami ada peraturan baru. Tiada gula-gula. Saya tidak ada. Dan bagaimana jika saya jumpa? Baiklah, mari kita ambil. Oh, kamu sembunyikan sesuatu. Saya akan goncang keluar gula-gula itu sendiri. Oh, tidak. Gula-gula saya. Apa yang awak buat? Apa itu? Hello? Adakah itu pistol renjatan?
Kamu memberinya. Bagaimana kamu suka mainan saya? Ya lucu, tetapi jangan buat lagi. Apa yang kamu lakukan? Oh tidak. Ia di belakang telinga saya. Itu pelik. Dan apa ini Kenapa ada air? Kamu perlu segarkan diri. Bagaimana dengan helah saya? Oh, ayo. Terima kasih keselamatan. Oh, hello. Saya badut. Di mana tempat duduk saya? Oh, di sana. Baiklah. Di mana setnya? Kamu tak boleh sedih. Saya badut yang kelakar. Saya akan buat kamu ketawa banyak. Oh, tak ketawa? Baiklah, kamu pelik. Baiklah, masa untuk snack. Sneakers kegemaran saya. Hah? Apa yang terjadi padanya? Oh, tidak. Wah, adakah itu juru terbang? Betapa kacaknya lelaki itu. Oh, betul-betul. Dan saya dapat idea daripadanya. Saya boleh berpakaian seperti juru terbang. Adakah uniform ini nampak bagus pada saya? Saya rasa saya kelihatan menarik dengan misai ini. Baiklah. Hello, boleh saya masuk? Sudah tentu. Selamat penerbangan. Hai, wanita cantik. Saya juru terbang. Adakah kapal terbang sudah sedia? Hebat. Jadi, apa yang kita ada di sini? Tempat yang bagus. Oh, di mana kot saya? Itu dia. Saya sangat dahaga. Seseorang datang. Hello, rakan baru saya. Anda mesti orang baru. Hei, awak dahaga. Saya takkan kata tidak. Oh, dia akan minum semuanya. Saya minta maaf. Siapa itu? Oh, ya, kami sedang dalam perjalanan. Bagaimana dengan penerbangan rakan? Sediakan semuanya untuk berlepas. Baiklah, saya rasa saya sudah tekan semua butang. Bagaimana keadaan anda? Oh, saya rasa takut. Bertenang. Perut saya. Baiklah, ambil ini rakan. Apa? Baiklah. Saya bermain permainan komputer di mana saya mengemudi kapal terbang. Saya rasa saya boleh melakukannya. Oh, tidak. Huruf merah itu tidak bagus. Di mana saya perlu tekan? Apa yang perlu saya lakukan? Para penumpang yang dihormati, jangan panik. Kita berada dalam zon turbo. Apapun itu. Apa yang sedang berlaku? Saya perlu mengatasinya. Saya rasa saya berjaya. Sempurna. Dan sekarang saya akan berurusan dengan awak, rakan. Misai palsu. Adakah anda seorang wanita? Tiada tempat untuk wanita di dalam kapal terbang. Go. Siapa itu? Kamu perlu tinggalkan pesawat sekarang. Ya. Salva sigal rakan. Dokumen anda. Sebelum saya satunya tinggal guys. Masuklah. You're seperti taman permainan. Encik pengawal, ini gula-gula dan saya tinggalkan di sini. Dan ini dokumen-dokumennya. Bagus. Semuanya baik-baik saja. Masuklah. Terima kasih. Apa yang ada dalam rambut awak? Nampak macam gula-gula. Awak nak tipu saya. Saya memerdaya awak. Saya tidak pernah memperdaya sesiapa. Awak comel sangat. Baiklah, masuklah. Selamat penerbangan. Apa itu? Maafkan saya. Ia tiada akan berjaya, kawan. Beri saya coklat itu dan naik pesawat. Hello. Akhirnya saya masuk ke sini. Tiada pekerja di sini. Bagus. Kita boleh dapatkan sedikit minuman. Gula-gula kegemaran saya. Bagaimana saya boleh bertahan dalam penerbangan tanpa kamu? Baiklah, sekarang sedikit M&M's dan cincin saya. Sedap. Cucu, pakai pakaian yang biasa. Tunggu lelaki. Kemana kamu pergi? Tangkap ini. Ini untuk kamu. Wah, begitu banyak uang. Saya boleh beli kapal layar untuk diri saya. Baiklah, saya panggil badan amal. Hello, keselamatan. Itu untuk anda. Itu gaji tahunan saya. Encik kaya, anda boleh menaiki penerbangan. Apa itu? Adakah emas itu semua asli? Tidak, ia coklat. Orang tua itu memperdaya kita. Hei, halo cahaya matahari. Ini sekeping shilling untuk kecantikan. Tapi akhirnya saya di dalam pesawat. Saya sangat penat dengan janggut ini. Tidak. Di mana emas saya?
Coklat lebih baik daripada emas mana pun. Oh, awak nak tipu saya? Keluar. Tiket anda baik. Ada gula-gula? Selamat penerbangan. Seller Prelax, biar saya bertanya terus terang, adakah anda mempunyai gula-gula? Baiklah, ini bukan kali pertama saya terbang, jadi saya tahu peraturannya. Hei! Kamera yang hebat. Boleh ambil gambar saya? Apa? Oh, tolonglah, satu saja. Baiklah. Oh, dan satu lagi, okey? Dan yang terakhir. Tidak. Boleh tunjukkan kepada saya? Tidak, saya tidak akan tunjukkan kepada anda. Tapi hei, itu kamera saya. Kamera, mahu memperdaya saya? Oh, gula-gula saya, kamera coklat saya. Saya akan makan kamu. Keluar, beku. Nama tanda itu tidak ada minuman. Beri saya Coke anda atau saya akan ambil dari anda. Tidak. Saya akan selesaikannya dan kembali. Saya perlu memikirkan sesuatu dan sebenarnya saya ada idea. Baiklah, saya masukkan sedikit Coke ke dalam belon. Hebat! Dan kita dapat bentuk yang hebat. Baiklah, beberapa barang kemas dan mari kita tawan pengawal. Coklat suci. Dewi jenis apa itu? Siapa yang awak panggil Dewi di sana? Tetapi bentuknya memang cantik. Dokumen saya. Oh, awak mempunyai mata yang sangat cantik. Terima kasih, memiliki Rusia. Boleh saya dapatkan pasport saya? Baiklah, saya akan pergi. Oh, sudah tentu. Saya rasa saya jatuh cinta. Apa? Kami mahu naik kapal terbang. Selamat petang. Adakah saya sempat? Bagus. Itu tempat duduk saya. Kenapa awak pandang saya macam itu? Oh, saya minta maaf. Baiklah, saya sangat dahaga dan ini Coke saya. Saya rasa lebih baik dan cincin belian saya yang sebenarnya diperbuat daripada karamel. Dia pelik.